Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi karrama bani Adam wa astafa minhum al-ulama wa ikhtara aidan minhum az-zuhada wal hukama wal kurama wa fadala minhum al-arifina billahi wa sifati wal asma wa adafahum lazata munajati min al-ardi was sama. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana wa habibana wa 'azimana wa qurrat ayunina wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wa ala alihi wa sahbihi sadat awliya wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jaza. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaina at-ta'alluma wa at-ta'lim wa an-naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifada wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah bi sunnat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil huda wa dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa thawabihi amin Allahumma amin. Sampai kita pada muka surat 4. Sebenarnya sampai pada baris yang ke 1 2 3 4 5 6 7 8 daripada bawah wa'lam. Betul ke itu? Wa'lam betul. Inni la aqulu dhalika bal aqulu anna al-'abda yadkhulul jannata bi fadlillahi wa karamihi. Sebelum situ ambil sikit atas dia. Ambil sikit daripada wa fil hadith al-iman al-iqrar bil lisan wa tasdiq bil jinan wa amal bil arkan wa dalail ala anna salamat al-'abd bil amal kathira la tu'addu wa la tuhsa. Fa in khatara laka situ ya. Fa in khatara laka min kalami innal 'abda yadkhulul jannata anna al-'abda yadkhulul jannata bi'amalihi la bi fadlillahi wa rahmatihi fama fahimta kalami. Situ dia cerita dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad radhiyallahu ankum ila an qala fa in khatara laka min kalami. Setelah Imam Ghazali menceritakan tentang tujuan belajar ilmu tu ialah untuk diamalkan. Tempoh hari kita dah sebut tuan-tuan ya, amal supaya jangan jadi waham, jangan jadi was-was ataupun jangan jadi salah faham. Maksud amal tu bukan sekadar bila kita belajar sembahyang kita sembahyang, bukan. Maksud amal tu ialah kita merealisasikan apa yang dikehendaki di Tuhan asal tempoh hari. Bila Allah kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu menghamba diri kepada aku. Menghamba diri itu adalah takwa. Jadi kalau kata amal itu adalah takwa. Jadi dia kata fa in khatara laka min kalami anna al-'abda yadkhulul jannata bi'amalihi. Jikalau telah datang bisikan dalam hati kau min kalami daripada perkataanku ini anna al-'abda yadkhulul jannah bi'amalihi, bahawa sesungguhnya seseorang hamba itu masuk dalam syurga dengan sebab amalnya, la bi fadlillah wa rahmatih, bukan kau menyangka bahawa aku mengatakan bukan dia masuk dengan rahmat Allah Taala, fama fahimta kalami, maka sesungguhnya engkau tak faham perkataanku. Wa'lam inni la aqulu dhalika bal aqulu innal 'abda yadkhulul jannata bi fadlillahi wa karamihi wa rahmatih ghairu anna rahmatallahi ta'ala la tasil ila al-'abdi illa idha kana musta'iddan laha wa la'iqan لأن يكون محلا ولا يكون كذلك إلا بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات وملازمة الطاعات والقرب والإخلاص في العمل كما يشير إليه قوله صلى الله عليه كما يشير إليه قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. Kata Imam Ghazali, hendaklah kau ketahui sesungguhnya aku tidak mengatakan yang demikian itu. Bal aqulu annal 'abda, bahkan yang aku katakan ialah sesungguhnya hamba itu yadkhulul jannata, dia masuk ke dalam syurga bi fadlillahi wa karamih, dia dah masuk syurga dengan rahmat Allah Taala dan kemurahan Allah Taala. Wa rahmatih, fadlih itu fadlillah dengan kelebihan Allah Taala, wa karamihi dengan kemuliaan dengan kemurahan Allah Taala, wa rahmatih dan juga dengan rahmat Allah Taala. Ghairu anna rahmatallahi, selain daripada bahawa rahmat Allah Taala itu la tasil ilal abdi, dia itu tidak sampai kepada seorang hamba illa idza kana musta'iddan laha, melainkan jikalau adalah ia itu bersedia untuk mendapat rahmat tadi tu. Walaiqan dan dia itu layak untuk mendapat rahmat tadi. Li ayyakuna mahallan, sekira-kira bahawa jadilah manusia tadi itu, hamba tadi itu tempat untuk turun rahmat. Wala yakunu kadzalika,
maka tiada jadilah yang demikian itu illa bimtithalil ma'murat, melainkan dengan menjalankan segala perintah Allah Ta'ala, wajtinabil manhiyat, dengan menjauhi, situ menjauhi ya, menjauhi. Jadi maksudnya bukan dengan tidak melakukan, tetapi dengan menjauhi. Wajtinabil manhiyat wa mulazamati ta'at, dan mulazamah dengan ketaatan. Jadi orang tu hanya jadi layak untuk mendapat rahmat. Orang tu hanya dikatakan bersedia untuk mendapat rahmat apabila dia mengikut perintah Tuhan, menjauhi larangan Allah, dan dia mulazamah. Mulazamah ni selalu datang dalam majlis-majlis ketaatan. Wal qurbu, dan selalu mulazamah dengan perkara-perkara yang merapatkan diri kepada Allah. Wal ikhlas, iaitu selalu dalam memfokuskan niat dia kerana Allah Ta'ala. Ikhlas dekat situ himpunkan seluruh pengenalan dalam hati sanubari dan dibuangkan, ingat hanya Allah saja. Fil amal, di dalam amal je, kama yushiru ilaihi qawluhu ta'ala, seperti mana yang telah mengisyaratkan kepada perkara yang aku cakap ni oleh firman Allah Ta'ala, inna rahmatallah qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala itu hampir kepada orang yang berbuat baik. Maksudnya Imam Ghazali bercakap balik, dia kata dekat murid dia kata, jikalau aku dah bagi tahu, aku menasihatkan kau daripada sejak awal pembukaan kitab ni tadi, bahawa ilmu semata-mata tak menjadikan apa-apa. Dia kata ilmu ni nak kena beramal. Kemudian jikalau kau salah faham, kalau kau merasakan aku mengatakan bahawa manusia tu masuk dalam syurga dengan amalannya, maka kau dah salah faham. Dia kata maksud aku ialah kita masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala. Cuma nak dapat rahmat Allah Ta'ala tu, dia punya tarik dia punya jalan dia ialah amal. Jadi amal tu lah yang menyebabkan kita tu jadi bersedia untuk dapat rahmat Allah Ta'ala. Sebab Allah sendiri cakap, macam tu maksud dia. Sebab Allah sendiri cakap, inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sebab rahmat Allah Ta'ala itu hampir dengan orang yang beramal. Muhsinin itu maksudnya orang yang beramal. Jadi kalau kita faham perkataan ni, jadi dapatlah kita membangkang ataupun dapatlah kita mematahkan tipu daya syaitan yang syaitan cakap tak payah beramal sebab kau semua dah ditakdirkan. Kita dapatlah bangkang sebab Allah cakap kalau nak dapat rahmat kena beramal. Walaupun kita masuk syurga bukan dengan amalan. Okey. Kemudian dalam hadis yang lain pula dia kata haitsu akhbara ta'ala, sekira-kira yang telah memberi khabar oleh Allah Subhanahu wa taala bi qurbi rahmatih, dengan hampirnya mendapat rahmat itu, minal muhsinin, daripada orang-orang yang melakukan amalan, orang-orang yang melakukan kebajikan. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya telah bersabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita kata al-ihsan an ta'budallah. Nampak tak? Bila kata ihsan, mendapat rahmat tu, an ta'budallah, bahawa engkau tu beramal kepada Allah Ta'ala. Maksudnya engkau tu menghamba diri kepada Allah Ta'ala. Ka'annaka tarah, seperti mana engkau melihat Allah Ta'ala. Fahuwa yufidu bu'da rahmatihi min ghairil muhsinin. Nampak tak? Jadi dia kata hadis ayat Quran tadi tu dan juga hadis ini, dua dalil tadi ya. Dalil inna rahmatallah qaribun minal muhsinin dengan dalil al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Dalil tu fahuwa yufidu bu'da rahmatih, dia tu memberi faedah bahawa jauhnya rahmat Allah Ta'ala min ghairil muhsinin, daripada orang yang tak berbuat kebajikan. Maksudnya siapa yang tak beramal memang tak dapat rahmat. Siapa yang tak beramal memang tak dapat rahmat. Dekat sini sebenarnya boleh juga saya nak mungkin nak sedarkan kadang-kadang kita benda ni mesti diulang selalu ya. Benda ni mesti diulang selalu, tapi kalau mungkin dekat dekat kampung tuan-tuan ni mungkin dah okey, tapi kita kena tahulah benda yang kita buat tu dah betul. Sebab waktu balik pun biasa saya sembang dengan Ustaz pun cerita pasal majlis zikir yang Dr. Syuhada wakilkan untuk tuan-tuan buat selalu majlis zikir, dan kadang-kadang Dr. Syuhada perlu hadirlah kan, Dr. Syuhada sekali. Okey, jadi nak sebutnya ulama kenapa dia selalu buat majlis zikir tu. Kenapa buat majlis zikir? Lepas tu untuk orang-orang yang tak ada guru yang khusus, kenapa disuruh baca Yasin dekat surau tu, baca Yasin hari Khamis malam Jumaat? Jawapan dia sebab tanpa amalan, benda yang kita dah ada dia akan hilang. Kita ada iman dulu daripada mak bapak kita, atuk nenek kita dulu dah dapat iman. Tapi kalau kita tak hidupkan, kalau kita tak ada amalan, maksudnya kita tak hidupkan sembahyang jemaah, tak hidupkan suasana, nanti cucu-cucu kita rasa dia tak nampak yang
Yang atuk nenek kita dulu agama apa tak nampak. Jadi sebab itulah ulama-ulama dulu dia buatkan amalan tu. Kalaulah dia buatkan majlis zikir. Sebab Nabi sebut majlis zikir secara umum, ulama-ulama kita buat majlis zikir secara khusus. Salah satu majlis zikir itu memang zikir tarekat. Kalau di Negeri Sembilan, zikir tarekat dah senang, tak payah nak cakap banyak dah. Semua orang pun tahu. Saya sama, Negeri Sembilan ni lebih kurang macam saya pergi Morocco tempoh hari. Tahun 2017 saya kena jadi wakil pertama Pertubuhan Tarekat Muktabar Malaysia. Delegasi Malaysia, kalau tak salah saya, datang daripada pertama, datang daripada ada 2-3 NGO pergilah. Jadi saya antara yang kena wakil daripada pertama, dia orang suruh pergi sebagai mewakili, saya pun pergilah. Jadi bila nak pergi sana tu, kami pun dapatlah beberapa pamphlet, beberapa majalah kecil cerita pasal Morocco. Morocco ni sultan dia orang pun bertarekat. Morocco ni sultan dia orang pun bertarekat. Orang yang jual tembikai pun bertarekat tuan. Maksudnya orang-orang dia orang kalau tarekat-tarekat ni, kalau tak bertarekat tu macam hairan sikit lah. Hairan sikit. Jadi itulah yang kami dapat baca daripada majalah tu lah. Jadi nak sebutnya sampai sultan dia pun menganjurkan majlis-majlis zikir. Kalau kita sekarang pemimpin kita lah, walaupun tak atas nama sultan, pemimpin kita ada buat majlis maulid, tapi maulid agak umum. Kalau mereka Morocco memang majlis tarekat. Tarekat tu majlis yang khusus, dia mazhab yang khusus. Dia lebih tepat. Jadi kenapa ulama-ulama buat? Jawapan dia sebab bila beramal tu banyak, benda yang dah ada tu dia tetap, dan benda yang dah ada tu dia boleh bertambah. Tapi kalau tak beramal, kita dah ada Islam, atau nenek kita bawa agama Islam tiap hari, dan kita ada pengenalan, dan kita ada pengenalan dan ilmu tentang agama. Tapi satu hari besok dia akan hilang. Seperti mana yang Nabi cakap. Memang Nabi cakap apa sebenarnya? Sampai Nabi cakap lagi akan datang, Nabi cakap sampai di dalam hadis tu Nabi cakap orang tu cakap macam ni, adrakna aba'ana ala hadhil kalimah fa nahnu naqul. Dia kata kami mendapati bahawa datuk nenek kami bercakap kalimah ni. Kalimah apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Zaman tu ada satu orang sahabat nama dia, ada satu orang penyoal yang bertanya tu, nama dia Silah, yang meriwayatkan hadis tu Sayyidina Hudzaifah. Silah tu bertanya kepada Sayyidina Hudzaifah, dia kata ma tuqni anhum la ilaha illallah wa hum la yadrun ma salah wala siyam wala nusuk wala sadaqah. Dia kata apa yang la ilaha illallah tu boleh buat, sedangkan mereka tak sembahyang, tak puasa, tak zakat, tak haji. Orang zaman tu tak puasa, tak zakat, tak haji, tak zakat. Tak ada rukun Islam semua tak buat. Hanya yang diorang tahu hanyalah la ilaha illallah je. Jadi nak sebut kenapa hilang benda tu semua? Jawapan sebab majlis tak ada. Bila majlis, orang tu jarang, generasi tu jarang berzikir, jarang dengar majlis ilmu, jarang duduk dengan ulama, benda yang ada dekat dia lama-lama hilang. Jadi Nabi cakap hilang sampai benda tu berlaku bila? Yang hadis Nabi cakap ni. Benda ni jadi selepas mati Khalifah Muqa'ad. Kita nanti sekarang kita dekat fasa apa? Kalau kita kaji pasal hari kiamat, kita sekarang dekat fasa Sailam. Sailam ni adalah fasa terakhir. Lepas ni besok Imam Mahdi. Dalam fasa Sailam ni lah kita akan bergaduh. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, kita semakin berpecah. Orang Islam semakin berpecah, sampai pecahan yang kecil-kecil berpecah. Akhir sekali sampai kita dikeroyok. Maksudnya kita nanti akan dibunuh oleh orang kafir. Sebab kita terlalu benak, terlalu bodoh, sampai kita tak mampu untuk bersatu kita. Orang kafir ambil alih, dan orang kafir akan bunuh kita beramai-ramai. Lepas dia bunuh kita beramai-ramai, kita pun dah kelang kabut. Waktu tu barulah keluar Imam Mahdi. Ketika itu bapak pun bunuh anak, anak pun bunuh bapak. Kenapa anak bunuh bapak? Sebab anak harta waris. Kalau zaman sekarang tuan-tuan, harta waris tu zaman dulu nak cakap harta waris zaman dulu. Kalau zaman sekarang, kenapa kita bunuh bapak tu? Kenapa orang tu bunuh bapak tu? Sebab bila bapak tu meninggal, insurans dapat ke anak. Betul? Kan macam tu. Kan bapak tu tulis insurans tu, siapa dapat kan? Kenapa isteri tu bunuh suami dia? Sebab insurans dapat isteri. Jadi benda yang Nabi cakap tu sebiji tuan-tuan. Tinggal lagi tarikat tu moden zaman sekarang ni. Jalan kenapa orang bunuh. Kalau zaman dulu orang bunuh, kenapa orang bunuh bapak? Supaya waris tu dapat ke anak. Sebenarnya pembunuh tak dapat waris. Sebenarnya lah kalau dalam faraid, pembunuh tak dapat waris. Tapi bila dia bunuh bapak dia, dia tak bagi orang tahu. Tak tahu siapa yang bunuh bapak dia. Jadi dia dapat waris.
Bila dia dah terdesak dalam kehidupan, dia bunuh bapak dia supaya dia dapat waris. Okey, itu zaman dulu, faraid. Zaman sekarang kita ada insurans. Jadi kenapa dia bunuh suami dia? Sebab dia nak dapat insurans suami dia. Kenapa dia bunuh isteri dia? Sebab dia nak dapat insurans isteri dia. Kenapa dia bunuh bapak dia? Sebab nak dapat insurans bapak dia. Benda tu akan terjadi sebab desakan hidup sangat kuat. Jadi bila sampai peringkat macam tu, baru Imam Mahdi keluar. Bila Imam Mahdi keluar, Imam Mahdi memimpin, kemudian datang Sayyidina Isa. Kan Nabi Isa kan? Nabi Isa memerintah, jadi Imam Mahdi serah pemerintahan kepada Sayyidina Isa, Nabi Isa alaihissalam. Okey, lepas Sayyidina Isa, Nabi Isa memerintah, Nabi Isa pun kahwin, Imam Mahdi pun kahwin. Kemudian mereka memerintah dalam beberapa tempoh yang dah disebut dalam hadis Nabi SAW. Beberapa tempoh yang dia disebut itulah 40 tahun tu. Kemudian kemudian mereka pun wafat. Bila mereka wafat, ketika Imam Mahdi memerintah dan ketika Nabi Isa memerintah, itulah Nabi cakap pemerintah yang adil selepas daripada Nabi Muhammad SAW. Pemerintah yang adil, sampai ketika tu tak ada orang pun dapat zakat. Ketika tu tak ada orang dapat zakat bukan sebab Jabatan Agama tak bagi zakat. Orang tak dapat zakat sebab tak ada orang yang layak terima zakat. Tak ada orang yang layak terima zakat sebab semua orang dah kaya. Nak cakapnya adilnya sangat pemerintah tu sampai binatang-binatang pun kaya-raya. Dia sebenarnya tu kan, binatang ni kenapa dia susah? Jawapan dia sebab kita. Kenapa kita senang pun jawapan dia sebab kita juga. Maksudnya macam ni. Ada hadis Nabi cakap lupa dah saya. Tidak diturunkan hujan bagi kamu, saya lupa ramatan dia. Kalau bukanlah kerana budak menetek, kalau bukanlah kerana binatang bahaim, binatang ternakan, dan kalau bukan kerana orang yang rukak, orang tua-tua yang rukak ni maksudnya orang tua-tua yang sibuk sembahyang. Maksudnya Nabi kata kita mendapat syafaat, kita dapat hujan, kita dapat keselamatan, kita dapat hidup senang lenang bahagia sebenarnya dengan syafaat ada orang-orang dhaif di kalangan kita. Orang dhaif di kalangan kita tu ialah baby yang tak tahu apa-apa tu, dia hanya menyusu je. Sebabkan dia tu kita dapat syafaat, kita dapat hujan. Lepas tu ada lagi binatang-binatang yang Allah jadikan bahaim. Mereka tak ada kerja pun. Binatang mana ada kerja, mana ada gaji bulanan. Ada makanan, ada rumput padang ragut, makan. Kalau kemarau tak ada makanan. Jadi mereka tu sangat berharap kepada Allah, binatang tadi ni sangat berharap kepada Allah. Kemudian orang tua-tua yang rukak. Orang tua-tua yang rukak ni maksudnya orang tua-tua yang menghabiskan umur ni dengan sembahyang. Pergi masjid. Orang tua-tua ni dhaif je. Tapi sebabkan mereka hujan turun. Ni Nabi cakap. Jadi nak cakapnya kebahagiaan ataupun kelangsungan yang baik dalam alam semesta ni sebenarnya bergantung dengan dia saling bergantung antara satu sama lain. Orang dhaif dengan orang kuat. Saya boleh bagi satu contoh. Orang kaya, orang yang banyak harta, ada kemegahan, dia boleh buat rumah, cantik punya rumah, dan dia pun boleh, kalau dia nak membazir, dia boleh buat tandas dengan emas. Boleh tak dia buat? Boleh je kalau dah ada banyak duit, betul tak? Tapi bila loji tandas itu penuh tai, siapa yang keluarkan? Indah water kan? Bila loji tai tu dah penuh tai, dia keluarkan sendiri ke orang lain keluarkan? Jawapan dia orang lain keluarkan. Orang lain tu kaya tak macam dia? Tak kaya macam dia. Jadi sebab itulah Allah jadikan ada orang yang susah, ada orang yang kaya. Jadi kalaulah yang tadi orang tu kaya, dia buang air, najis dia tu orang miskin yang keluarkan. Jadi orang miskin ni kerja dia apa? Kerja dia khidmat je. Ada tak faedah dia dapat? Ada. Orang kaya keluar zakat bagi orang miskin, nampak tak? Orang kaya keluar zakat bagi orang miskin. Orang miskin dia ada tenaga, dia kerja, dia tak ada. Orang kaya tadi tak ada masa nak mencuci perigi tai dia tadi. Orang miskin yang buat yang buat kerja. Kita tahu dia miskin, dia dah tolong kita, dah bersihkan najis kita bagi zakat pada dia. Nampak tak dekat situ contoh? Contoh yang sebenarnya kita saling tolong-menolong je, kita je tak nampak. Yang lagi parah kalau kita cakap, tengok orang tu belajar tak pandai, tukang jadi penyapu, jadi penyapu tak jadi penyapu. Jadi apa? Jadi tukang sapu. Jadi tukang sapu. Ya memanglah kita kalau macam tu parahlah kita. Sebab kita tak nampak yang sebenarnya kita saling tolong-menolong. Itu pada masalah najis baru. Tapi yang Nabi cakap tadi tu sampai hujan pun turun disebabkan syafaat orang yang dhaif di kalangan kita. Okey, kemudian yang tadi masalah Imam Mahdi tadi tu,
Kenapa binatang pun jadi kaya raya? Kenapa binatang pun senang makan? Kenapa binatang pun jadi gemuk-gemuk semua? Jawapan dia sebab pemimpin yang adil. Sebab ketika tu zaman tu ialah Al-Imam Mahdi dengan Nabi Isa, wafat mereka. Ketika mereka memimpin, orang pun adil, semua orang pun mengaji. Tapi macam biasa, Allah jalankan dunia ni dengan sunnah Allah. Sunnahnya senang je. Bila manusia sakit, dia akan kembali kepada Allah. Bila manusia susah, dia akan kembali kepada Allah. Bila manusia senang, bila manusia sihat, dia tak kembali kepada Allah. Bila manusia kaya, dia tak kembali kepada Allah. Betul. Bila manusia sihat dan kaya, dia tak kembali kepada Allah. Jadi, ketika Imam Mahdi dengan Nabi Isa tadi tu dah memimpin, ketika itu hidup senang, orang pun kaya, binatang pun kaya. Hidup senang, makan senang, binatang pun bahagia. Lepas tu agama pun diajar sampailah mereka mati. Bila mereka mati, Imam Mahdi meninggalkan satu orang khalifah. Itulah nama dia Khalifah Muqa'ad. Khalifah Muqa'ad lah orang yang terakhir mengajar agama selepas daripada Imam Mahdi dengan Nabi Isa. Lepas Khalifah Muqa'ad meninggal, waktu itulah orang dah tak beragama. Sebab dah tak ada siapa lagi nak ngajar agama. Waktu itulah orang tak beragama, tak sembahyang, tak puasa, tak zakat, tak haji. Tapi ada tapi dia. Tapi dia orang buat satu perkara, iaitu dia orang berzikir la ilaha illallah. Sampai dia orang kata adrakna aba'ana ala hadhihi kalimah fa nahnu naqul. Kami pernah dengar atuk nenek kami cakap la ilaha illallah, kami cakap. Jadi hadis tu ketika Sayyidina Huzaifah beriwayat, dia cakap generasi yang hujung sekali, yang tak sembahyang, tak puasa, tak zakat, tak haji, dia orang tu tak masuk neraka hanya kerana kalimah seketul tu je, la ilaha illallah Muhammadur Rasul, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi sebenarnya daripada mana dia orang dapat? Daripada amalan yang dah dididik di Khalifah Muqa'ad, daripada amalan yang dah dididik oleh Nabi Isa, daripada amalan yang dah dididik oleh kita sekarang ni, zaman kita sekarang ni. Yang kita lepas sembahyang kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita lepas subuh ke maghrib kita ada baca. Benda tu jadi rutin, jadi budaya. Kemudian hari Khamis malam Jumaat kita ada baca Yasin. Kalau baca Yasin, kalau orang yang umum baca Yasin lah. Kalau ada orang yang bertarekat, dia ada majlis tarik, ada majlis tawajuh dia, ada majlis zikir dia. Jadi majlis-majlis tu menyebabkan kita jadi bersedia untuk mendapat rahmat Allah. Itulah yang Imam Ghazali cakap tadi tu. Sebabnya ketika kita buat majlis tu, kan waktu kita buat tu, bukannya waktu kita buat tu kita terus khusyuk ke tuan-tuan. Cuba fikir jap. Sebenarnya kenapa sekarang kita jadi insaf sekejap? Sebab dah 80 tahun dah kita zikir. Kalau waktu kita kanak-kanak tempoh hari, waktu umur 12 tahun kita zikir, mana ada tuan-tuan? Saya boleh cerita saya dulu. Saya dulu sembahyang tarawih. Tapi tu saya lah dulu waktu umur 12 tahun, 11 tahun dulu. Sembahyang tarawih 8 rakaat aja. So waktu zaman dulu tak ada sembahyang 8 rakaat ni. Yang kalau masjid semua buat 20 je. Okey, jadi Negeri Sembilan dengan Fatwa Negeri Sembilan lah. Okay, cuma kalau dekat luar 20 lah, 20 rakaat. Okay, kemudian 8 rakaat saya pun pergi main mercun. Pakcik-pakcik surau kami zaman dulu, saya tak tahu lah zaman tahun 90 dulu macam mana surau. Ada surau atas tanah ke tinggi? Saya tak tahu kat sini macam mana. Tapi kalau kat Selangor dulu, walaupun dekat rumah teres, surau tinggi, dia rumah tinggi. Kerja saya baling bom bawah surau. Main mercun baling bom bawah surau. Pakcik-pakcik tu marah, tapi besok dia sayang balik kita. Malam tu dia marah baling bom bawah surau. Tapi walaupun baling bom bawah surau, kan bila dah sampai witir tu kan afdalul zikri fa'alamat kan, ya Latif. Kita orang ni main mercun kat padang tu, bila dengar ya Latif, datang ramai-ramai zikir sekali. Jadi nak cakapnya suasana tu ada. Jadi ketika budak tu macam saya, ketika saya datang tu, memanglah kami datang berzikir, tapi waktu tu mana ada insaf. Baru je lepas main mercun tadi. Tapi sebabkan zikir tu bunyi lagu dia sedap, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan macam ada roh kan. Kita pun datang situ, zikirlah sama. Waktu tu mana ada insaf, tak ada insaf pun. Seronok je dengar. Lepas tu makan mori. Lepas tu balik main mercun lagi, pukul-pukul kawan-kawan sikit, balik tidur, besok main buat lagi. Okey, tapi sebabkan daripada kecil dulu berzikir, lama-lama kita pun dah dewasa sikit berfikir. Tadi kan berzikir, berfikir pula apa yang aku sebut. Fikir pula dosa. Kesian pakcik-pakcik tu sembahyang, habis dia letup semuanya. Berfikir.
Lepas tu bila kita dah berfikir, barulah kita ada datang insaf. Jadi nak datang insaf tu dia punya perjalanan lah lama. Jadi sebab itulah latihan tu perlu. Jadi sebab itulah yang Imam Ghazali cakap dekat sini, dia kata amal tu perlu. Sebab bukan sekali beramal terus kita rasa bertuhan. Tak, dia memang perlu amalan yang banyak sampai kita insaf. Itulah kata Imam Ghazali kat sini. Okey, kemudian baru kita sambung. Jadi kata Imam Ghazali tadi, fa huwa yufidu bu'da rahmatihi min ghairil muhsinin. Maka dua dalil tadi tu, daripada dalil Quran dan dalil hadis tadi tu, menunjukkan jauhnya rahmat Allah Ta'ala bagi orang yang ghairul muhsinin, bagi orang yang tak buat amalan. Dia tak nak buat amalan. Jadi kita mesti banyak amalan. Fa in lam takun musta'idan li rahmatih, jikalaulah tidak engkau jadi orang yang bersedia untuk mendapat rahmat Allah Ta'ala ala wajhil mazkur, atas wajah yang aku sebutkan tadi, la tasil ilaika rahmatuh, nescaya tidak akan sampai kepada engkau rahmat Allah Ta'ala. Wa idza lam tasil ilaika rahmatuh la tadkhul jannata. Jikalau dan apabila tidak sampai kepada engkau rahmat Allah Ta'ala, maka engkau takkan masuk syurga. Engkau takkan masuk syurga. Fa in qala ahadun innal 'abda yadkhulul jannata bimujarradil iman. Qulna, okey, dia kata jikalau ada orang berkata pula, fa in qala ahad, jikalau ada seorang berkata, jikalau telah berkata oleh seorang, innal 'abda yadkhulul jannata bimujarradil iman. Ini live ni kan, takut pakcik tu hidup lagi kan, dia dengar tahu pula saya yang bom. Zaman dulu kalau bom mercun yang kami kongsi duit tuan, nak beli mercun yang besar ni sebab mahal kan. Kongsi duit kawan-kawan. Mak bapak bagi duit pergi sekolah agama kan. Kongsi duit nak beli. Zaman dulu macam itulah, zaman sekarang ni mercun kecil-kecil tapi kuat. Zaman dulu nak kuat mercun besar. Okey. Okey, jadi apa tadi? Okey, jadi kalau orang kata, Imam Ghazali kata ni, dia kata fa in qala ahad, jikalau berkata seorang, innal 'abda yadkhulul jannata bimujarradil iman, sesungguhnya hamba itu masuk syurga dengan semata-mata sebab iman. Qulna, kami jawab, na'am, walakin hatta yadhuqu su'ubatil 'aqabat allati la yashaluha illa, ini penting ni, illa salihatil amal. Okey, dia kata jikalau ada orang kata, dia kata jikalau seorang berkata sesungguhnya manusia itu masuk syurga dengan sebab iman, jadi kami jawab, dia kata betul, na'am, betul dengan sebab iman dia masuk syurga, tetapi hatta yadhuqu su'ubatal aqabat, tetapi iman yang sampai dia rasa susah dalam beriman tu, su'ubatil aqabat allati la yasluha ataupun la yusahhiluha, ya, yang tidak disenangkan illa salihat, melainkan dengan banyak amal. Nak jadi orang beriman ni, nak jadi orang yang beragama ni susah sebenarnya. Sebab nak jadi orang beragama ni kena jauh daripada kelompok-kelompok yang lalai. Jauh daripada kawan-kawan yang nak mengajak kita kepada lalai. Macam tadi tu kalau tuan-tuan perasan, kan kita cakap tadi pada masalah sihat kan. Sihat, orang yang sakit memang biasanya orang yang sakit akan kembali kepada Allah, dan orang yang susah akan kembali kepada Allah. Yang susah nak kembali kepada Allah ni ialah orang yang sihat dan orang yang senang, orang yang kaya, susah nak kembali. Melainkan kalau dia betul-betul berguru, dia tahu macam mana nak pakai sihat dia okey lah. Okay, sebab saya nak cakap, banyak dah berlaku bukan daripada zaman kita sekarang, hatta zaman orang dulu-dulu pun. Sebab tu Allah cakap alhaakumut takatsur, telah melalaikan oleh kamu oleh membanyakkan, hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu menziarahi kubur. Maksudnya sehingga kamu masuk kubur. Apa maksud dia? Alhaakumut takatsur, telah melalaikan oleh kamu dengan sifat membanyakkan. Membanyakkan tu ialah membanyakkan ubat kesihatan, membanyakkan pengaruh, membanyakkan harta. Orang bila dia sihat, dia pergi mana? Panjang kaki dia. Bila sihat, dia pergi tempat salji, dia pergi vacation sana, dia pergi vacation sini. Ini berlaku. Bukan zaman kita sekarang. Zaman kita sebut vacation lah. Kalau zaman dulu-dulu itu dah ada. Merantau sama juga sebenarnya. Pergi merantau, pergi buat perniagaan. Sebenarnya umur dah lanjut, makanan dah cukup dah sebenarnya. Makanan dah cukup, sewa rumah dapat bayar, api pun kita dapat bayar, masa pun kita dapat jadualkan. Kita dapat pergi masjid, kita dapat pergi surau, kita dapat beramal, dapat berzikir.
dah okey dah. Harta dah cukup dah. Tapi sebabkan ada kesihatan, lepas tu ada pula offer datang daripada luar, tender-tender datang daripada luar untuk tambah kerja dia. Umur dah lanjut ni. Dia pergi tambah tender dia untuk tambah rezeki dia. Padahal tadi sebenarnya duit makan cukup dah. Kalau dia nak pergi vacation ringan-ringan pun duit dah cukup. Jadual pun dia dah dapat jadualkan. Dia dah dapat dah beramal. Masa dia tu dah cukup dah. Tapi bila dia sihat, panjang kaki dia. Bila panjang kaki dia, dia pergi berniaga, masa untuk dia pergi masjid dah kurang. Masa untuk dia pergi dengan nasihat dah kurang. Itu dia tak perasan. Itu contoh yang saya bagi tahu tadi lah. Sebab tu Allah kata alhaakumut takasur, telah melalaikan kamu oleh membanyakkan harta, membanyakkan pengaruh. Macam itulah cerita dia. Okay, itulah jadi sebab tu dia kata, sebab tu dekat sini dikatakan tadi illa hatta yadhuqu su'ubatal aqabat, sehingga dia merasakan susahnya aqabat, susahnya halangan-halangan ketika dia nak menuju kepada iman yang sempurna tu, allati la yusahhiluha, yang tidak disenangkan, yang tidak akan dapat disenangkan melainkan illa salihatil amal, melainkan dengan amal soleh. Amal soleh tu yang menyebabkan dia dapat lawan segala halangan-halangan yang menyusahkan dia dalam beriman tu. Bila dia nak jadi orang beriman, bila dia nak jadi orang penuntut ilmu, dia kena apa? Dia kena jauh daripada kawan-kawan yang lalai, yang benda tu semua takkan dapat dia lawan melainkan dia ada amal soleh. La yasilul abdu ilaiha illa bil ubur ala sirat. Tengok. Sebab tiada sampai hamba itu kepadanya, kepada apa ni? Ni apa ni? Ni jannah, syurga. Sebab hamba tu takkan sampai kepada syurga melainkan dengan melalui titian sirat. Titian sirat tu kan senang ke susah? Susah, nampak tak? Jadi manusia dekat dunia ni, kalau dia nak beriman, dia kena susah untuk dapatkan iman. Manusia dekat akhirat, dia nak masuk jannah, nak masuk syurga, dia mesti susah dekat sirat. Nampak tak? Okey, jadi sekarang apa misal yang Imam Ghazali nak tunjuk ni? Dia kata id la yasilul abdu ilaiha, kerana sesungguhnya tiada sampai hamba tu kepada syurga illa bil ubur ala sirat, melainkan dia tu kena bersusah-susah melintasi sirat. Wa ma masyayna alaihi, maka tiadalah kita berjalan di atas sirat itu illa ala suratil masyayna ala siratil ma'nawi, melainkan kita berjalan di atas sirat tu seperti mana kita berjalan di atas sirat yang maknawi. Apa sirat maknawi tu? Fi hadhid dar, dekat dunia ni. Jadi maksudnya kalau dekat dunia ni kita banyak meninggalkan, banyak bermudah-mudah dengan agama, dekat sirat tu memang bermudah-mudahlah kita jatuh. Kalau dekat dunia ni bersusah-susah kita menjaga agama, dekat sirat tu bersusahlah kita nak jatuh. Jadi nak tahu kita dekat sana macam mana, dekat sini kita kena buat. Sebab tu lah selagi ada umur, sebab tu ulama pesan, dia kata tengok umur. Kita macam ni tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang muda, kalau muda kita bagi tahu sejak muda, kita ajar macam mana cara berjalan muda sampai tua. Sebab Allah memang sayang orang muda yang memang daripada muda nak Tuhan. Tapi kalau ada kita muda-muda dulu, kita pakai skirt katakan contoh, kemudian bila kita dah umur lanjut, Allah sedarkan, itu baguslah tu. Barang yang dulu tak payah fikir lagi dah. Sebab at-taibu minadz-dzambi kamalan dzabalah. Orang yang dah bertaubat daripada dosa, dia tak ada seperti orang tak ada dosa. Jadi yang tempoh hari punya dosa itu tinggal belakang. Kalau orang cakap, dulu kau pakai skirt juga, itu dulu. Yang sekarang ni kita nak jalan. Okey, jadi sekarang suatu ulama selalu cakap umur. Okey, sekarang berapa tinggal umur? Kalau ada berapa tinggal umur, yang itu yang kita full swing kan. Yang itu yang kita full swing. Sebab Allah tengok walladzina jahadu fina lanahdiyannahum suburana. Kalau kita bersungguh-sungguh menuju kepada jalan Allah, Allah akan buka segala jalan-jalan dekat kita. Jadi ketika kita cakap ke Allah, sekarang berapa je tinggal umur aku? Yang inilah yang aku nak full swing untuk kau. Yang itu yang akan dimisalkan dengan sirat ni. Jadi maksudnya berapa tinggal umur, ini yang aku bersusah-susah menuju kepada Allah. Besok susahlah nak tergelincir dekat dekat sirat tadi tu. Boleh dapat tuan-tuan? Macam tu cara dia. Yang telah lalu itu kita taubat. Tapi kalau yang muda, sebab itulah itulah muda, orang muda ni sebenarnya dengar cakap orang tua ataupun dengar cakap mursyid. Kalau duduk dalam bawah payung mak bapak, dengar cakap mak bapak. Kalau ada mursyid, dengar cakap mursyid. Sebab mursyid tu yang nampak. Jadi jangan buang umur tu, sebab besok menyesal.
Kalau kita yang dah tua-tua tak apa, kita dah tinggal dulu-dulu. Zaman dulu susah nak dapat agama. Sebab apa susah nak dapat agama? Sebab kita kena jepun lah, kena apalah, kena macam-macam kalau kabut kita kan. Jadi zaman dulu lah. Yang zaman sekarang ni dapat agama full swing. Jangan buang masa. Okay, sekarang dia kata, jadi kata Imam Ghazali tadi, wa ma masyaina alaihi illa ala surati masyaina ala siratil ma'nawi fi hadad dar. Tiadalah kita berjalan di atas sirat nanti, melainkan macam mana kita berjalan dekat sirat dekat sini. Kalau kita berjalan dekat sini, jalan menuju iman, tiba-tiba jatuh kepada dunia. Samalah besok. Jalan nak menuju syurga, tiba-tiba jatuh dalam neraka. Sebab tu dekat sini kita berjalan menuju iman, lawan semua, lawan, tengah berjalan tu sampai mati lawan. Jadi besok di akhirat nak lalu sirat tu, kita pun Allah jaga kita supaya tak ada kita tergelincir ke dalam neraka. Macam itulah Imam Ghazali cakapkan tu. Sebenarnya apa yang Nabi cakap sebenarnya. Jadi Imam Ghazali ni tugas dia ialah, ulama ni tuan-tuan, tugas ni untuk mengingatkan sebenarnya. Ulama ni tugas ni untuk mengingatkan. Kita kena ingat balik kisah ayah kita tempoh hari, Nabi Adam. Nabi Adam tempoh hari ketika Allah tak kasih dia dapat pokok tu, kemudian dah dimakan buah tu, dihantar Allah Ta'ala ke bumi. Allah Ta'ala hantar ke bumi dengan mak kita. Lepas tu dipisahkan. Lepas tu Allah pun ketika Allah hantar tu, Allah akan declare kita. Allah cakap, sebabkan kau dah langgar perintah, siapa yang suruh kau langgar ni? Kan Iblis suruh langgar kan? Allah cakap dekat tu, siapa suruh langgar? Kan Iblis yang langgar. Sekarang isytihar bahawa engkau dengan dia sekarang dah jadi saling bermusuhan. Jadi engkau kena tahu, kau turun ke bumi, engkau ada musuh. Jadi sebenarnya tuan-tuan, kita ni turun ke bumi perang ke tak? Sebenarnya kita berperang tapi kita tak perasan. Sebab kita hidup seronok, dapat makan, dapat aircon, dapat apa, dapat air sejuk, dapat apa semua, kita tak rasa kita berperang. Kalau tuan-tuan perasan, ketika Nabi balik daripada perang, kan Nabi cakap apa? Kita telah kembali daripada perang yang kecil kepada perang yang lebih besar. Jadi sahabat tanya, apa perang lagi besar? Perang di antara dua dada kau, nafsu. Jadi nak cakapnya, yang kita sekarang ni sebenarnya, yang belum berperang lagi ni, yang belum angkat senjata lagi ni, sebenarnya kita berperang. Tinggal lagi tak ada siapa yang ingatkan kita yang kita berperang. Sebab tu kita pun tak nampak yang Iblis menghasut kita. Iblis ajak kita melalai, tak nampak kita. Sebab kita tak dengar, kita tak ada siapa yang ingatkan kita declaration yang Allah cakap tempoh hari. Bila aku hantar kau ke bumi, jadilah engkau saling bermusuh-musuhan. Tak nampak. Jadi sebab tu Imam Ghazali bawa apa yang Nabi cakap. Sebenarnya nak bagi tahu tentang kita berperang sebenarnya sekarang. Tinggal lagi kita tak perasan. Okey, jadi mana tadi? Okey, fi hadad dar, pada negeri ini, iaitu pada dunia lah. Wa makhtalafan nas fi sur'ati wal buti wa makhtalafan nas wa makhtalafan nas في السرعة والبطء إلا باختلافهم هنا في المبادرة إلى الطاعة والتخلف عنها. Imam Ghazali cakap, wa makhtalafan nas, maka tiadalah persalahan-salahan manusia fi sur'ati wal but'i, pada cepatnya lalu sirat tu dengan lambatnya lalu sirat tu, illa bi ikhtilafihim huna, melainkan dengan bersalah-salahan perangai dia dekat dunia ni. Ila fil mubadarah ila ta'ah, dia bersegera tak pergi kepada ketaatan, awit takhalluf anha, ataupun dia lambat-lambat nak buat kebajikan tu, dia lambat-lambat nak buat. Jadi kalaulah dekat dunia ni dia nampak jalan kebajikan, dia pergi terus, dia tinggalkan semua, dia tak fikir panjang, besok dekat sirat dia akan laju. Tapi kalau dekat dunia ni nantilah dulu 30 tahun lah nanti, dah umur 30 tahun, lagi 2 tahun lah kot nanti. Lambatlah dia nak pergi tu. Jadi lambatlah juga dekat akhirat tu, nanti lambat. Itu sebabnya ulama bagi tahu awal. Ulama cakap tu bukan sebab nak nakut-nakutkan, tidak. Sebenarnya untuk kita sama-sama mati sebenarnya. Itu yang dia cakap tu. Jadi sebab itulah kalaulah ada nasihat ulama sampai pada kita, sebenarnya itu nasihat daripada Tuhan sebenarnya. Bukan ulama tu. Ulama tu apa? Ulama tu dia ambil daripada Nabi. Nabi ambil daripada Tuhan. Sebenarnya sampai Tuhan yang nak kita balik. Fil mubadarah ila ta'at wa takhalluf anha. Faman tahaffadha huna, barang siapa yang terpelihara di sini, hufiza hunak. Barang siapa yang dekat dunia ni dia terpelihara, nescaya dia akan dipelihara di sana. Okey, kita berhenti sekejap membeli darurat azan.
Bismillahirrahmanirrahim. Okey, mana tadi? Wa man tahaffadha huna hufidha huna. Barang siapa yang terpelihara di sini, hufidha huna, dia akan dipelihara di sana. Wa man abta'a huna, barang siapa yang melambat-lambatkan dekat dunia ni, zallat bihi qadamuh hunak. Tumit dia akan tergelincir di sana. Jadi sebab itulah dekat sini ni disuruh cepat, jangan lambat-lambat. Benda baik buat cepat. Satu lagi, umur tak tahu bila mati tak tahu. Jadi cepat. Kalau dah tahu jalan baik macam mana nak buat dan kita nampak jalan untuk buat terus. Jangan tunggu-tunggu ni. Kama mana tadi? Qadam huna. Okey, kama an syaribna min haudin nabi, seperti bahawa kita minum akan haudin nabi sallallahu alaihi wasallam,
yakun biqadari tadallu'ina min syari'atil mutahharah. Kita minum air telaga Nabi besok dekat sana bergantung di sini biqadri tadallu'ina min syari'atil mutahharah. Berapa karam kita melakukan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya berapa banyak, berapa karam, berapa dalam, berapa zauq, berapa jatuh, berapa dalam perasaan kita. Itulah berapa banyak kita minum besok. Sebab ada orang ada manusia dia akan dapat melakukan syariat Nabi sesuai dengan ilmu. Maksudnya bila ilmu cakap sembahyang sunat begini-begini sembahyang sunat, dia pun melakukan sembahyang sunat sebab dia tahu sembahyang sunat ada pahala. Ada orang sembahyang sunat bukan sebab ilmu, tapi sebab dia rasa malu dengan Tuhan. Aku nak jadi hamba Tuhan. Kalau aku tak buat, apa yang aku nak buat? Sembahyang sunat tak buat, apa yang aku buat? Jadi baik aku melakukan sembahyang sunat sebab malu aku ni hamba Allah. Ada orang tadi bukan sebab malu. Ada orang tadi sebab rasa bertuhan, rasa tak boleh berpisah. Hamba dengan Tuhan tu rasa macam tak boleh berpisah, mesti nak bersama-sama, mesti nak bercakap-cakap. Jadi sembahyang tu bercakap dia dengan Tuhan. Jadi sejauh macam mana orang tu pendirian dia dalam sembahyang, macam itulah dia besok, macam mana pendirian orang tu dengan syariat Allah, dengan syariat Nabi, banyak itulah dia minum telaga Nabi. Maksudnya kalau dia memakai syariat dengan ilmu, dia pakai sikit lah. Tapi kalau dia memakai syariat Nabi dengan rasa, dengan perasaan, dengan karam, dia minum banyak lah. Sebab Nabi itu utusan Tuhan kita. Tuhan tu menjadikan makhluk supaya kita ni mengenal dia dan berperasaan bertuhan dengan dia. Tapi Allah hantar seorang manusia untuk ajarkan kita. Macam itulah. Jadi orang tu mesti kita pautkan dengan dia. Jadi tadallu'ina min syari'atil mutahharah. Wa idzan fama'na kauni dukhulil jannah bi fadlillahi an yuwaffiqaka Allahu li salihil amal. Okey. Jadi idzan dekat situ saya rasa dengan nun ya, wa idzan. Jadi fama'na kauni dukhul, maka bermula makna masuk syurga dengan kelebihan Allah Taala, dengan fadilah daripada Allah Taala, itu adalah yuwaffiqaka, bahawa Allah memberi taufik kepada engkau li salihil amal. Allah memberi taufik, Allah memberi kekuatan untuk kau buat amal soleh. Itu baru menunjukkan yang engkau tu dapat rahmat Allah Taala. Li salihil amal bi fadlihi litakuna salihan mutahayyian. Nampak? Supaya jadilah engkau tu orang yang soleh, wa mutahayyian, yang engkau tu bersedia, ataupun mutahayyian, yang dipersediakan untuk dapat li rahmatillah, untuk dapat rahmat Allah Taala, wa fadlihi, dan juga dapat fadilah daripada Allah Taala, fayudkhuluka, maka Allah pun memasukkan engkau al-jannata, akan syurga. Itulah. Jadi Imam Ghazali patahkan perkataan ataupun dakwaan orang bila orang kata masuk syurga sebab iman je. Imam Ghazali kata tak, belum tentu betul memang masuk dengan iman, tapi bergantung kepada betapa susah dia nak mendapat iman tu. Itu baru betul. Sebab Allah sendiri pun cakap dalam Quran apa? Allah cakap Alif Lam Mim hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah kata Alif Lam Mim hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Adakah menyangka manusia bahawa dia tu akan dibebaskan je, ditinggalkan je, bila sekadar semata-mata dia cakap kami beriman, wa hum la yuftanun, walhal mereka tu tak diuji. Maksudnya mesti diuji, mesti susah. Baru iman tu valid untuk yang masuk syurga. Macam tu cerita dia tuan-tuan. Okay, ya waladi i'lam yaqinan 8:29. Ya waladi i'lam yaqinan annaka in lam ta'mal lam ta'khudh ujratal amal. Ini pun betul juga. Imam Ghazali cakap, wahai anakku, hendaklah kau ketahui secara yakin. Hendaklah kau ketahui hal keadaan yakin. Ini pagi tadi belajar hal kan. Ini hendaklah kau ketahui hal keadaan yakin. Annaka in lam ta'mal, jikalau engkau tidak beramal, lam ta'khudh ujratal amal. Kalau engkau tak beramal, kau tak akan dapat upah amal. Maksudnya yang senang cakap kerja lah. Kalau kau tak kerja, kau tak dapat gaji. Jadi maksudnya, macam mana pula kita nak dapat gaji tapi tak kerja? Jadi macam mana pula kita nak masuk syurga, lepas tu tak beramal? Jadi sebab tu Imam Ghazali cakap, itulah daripada awal tempoh hari aku cakap,
ilmu ni untuk beramal. Beramal tu ialah takut. Ilmu ni belajar ialah untuk menghadirkan takut dalam hati kau, untuk datangkan insaf dalam hati kau. Wa huqiya anna 'abdan min bani Israil 'abadallah mukhlisan. Telah dihikayatkan bahawa ada seorang hamba daripada Bani Israel menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala mukhlisan, hal keadaan dia mengikhlaskan diri dia. Mukhlisan kat sini maksudnya dikosongkan dalam hati dia tu melainkan Allah je. Dia nak Allah, nak Tuhan, nak Tuhan, nak Tuhan, macam tu je dia fikir. Sinin adidah, beberapa tahun yang sangat banyak. Fa aradal bari jalla wa ala, maka berkehendak oleh Allah al-Bari Jalla wa'ala, Maha Agung, Maha Tinggi Allah Ta'ala. Allah berkehendak untuk uji dia. Allah berkehendak an yuzhira ikhlasahu lil malaika. Allah berkehendak untuk menunjukkan ikhlas orang tu tadi kepada malaikat. Allah nak menzahirkan. Yuzhir tu maksudnya Allah nak menzahirkan ikhlas dia tu. Allah nak tunjukkan malaikat. Allah nak tunjukkan malaikat orang ni orang yang ikhlas. Allah kalau sayang kita tuan-tuan, memang Allah cakap kepada malaikat, memang Nabi cakap apa? La yaqudu qaumun yadhkuruna Allah Ta'ala illa hafasumul malaikatu wa ghaziyatuhumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahum Allah fi man 'indahu. Nabi kata tak ada duduk satu kaum duduk berzikir-zikir mengingat Allah Ta'ala melainkan mereka itu dapat sakinah, dapat ketenangan, dapat keampunan, dapat keampunan. Dan sampai Nabi cakap belakang sekali, Nabi kata wa dzakarahumullah fi man 'indahu. Allah membanggakan orang ni, orang yang berzikir ni di kalangan para malaikatnya. Allah nak cakap, tengok hamba aku ni, mereka tu mengingat aku. Tuan-tuan ingat tak cerita tempoh hari waktu Allah nak jadikan manusia? Kan malaikat bising kan? Malaikat cakap, ya Allah, takkan kau nak jadikan orang yang kaki bunuh-bunuh kat dunia ni? Kan dia cakap yang tu. Kan dia cakap, takkan kau nak jadikan orang yang kaki bunuh-bunuh, yang menumpah-numpah darah kat dunia ni, sedangkan kami berzikir. Nampak tak? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami berzikir. Itu sebabnya bila kita berzikir, Allah cakap, tengok dia orang berzikir. Yang aku jadikan orang ni tadi, tengok dia orang berzikir. Sebab tu Allah membanggakan orang yang berzikir kepada para malaikat. Okey, jadi sekarang Allah nak yudhirkan ikhlasahu lil malaikah. Fa ba'asallahu malakan, maka Allah pun membangkitkan seorang malaikat, yukhbiruhu anna Allah Ta'ala yaqul. Allah membangkitkan seorang malaikat supaya malaikat tu memberi khabar kepada hamba tadi tu, kepada orang yang beramal tadi tu, anna Allah Ta'ala, dia suruh cakap bahawa Allah Ta'ala yaqul, Allah berkata, ila mata tas'a hadis sa'i tata'ab wa tut'ib nafsaka fil ibadah wa anta min ahli nar. Dia suruh bagi tahu, Allah cakap dekat engkau sampai bila pun engkau berjalan atas perjalanan engkau ni, wa tut'ib nafsaka, dan engkau memenatkan diri kau beramal soleh, fil ibadah, dalam beramal kepada Allah Ta'ala, wa anta min ahli nar, engkau sudah ditakdirkan menjadi ahli neraka. Allah suruh malaikat tu bagi tahu dekat orang tu, engkau beramal soleh, ikhlas dah ni, bukan beramal biasa ni, ikhlas ni. Orang ni beramal ikhlas, Allah cakap tempat kau dalam neraka, bagi tahu dekat orang tu. Fa akhbarahu malak, jadi malaikat pun memberitahu pada dia, bima qalahu maula, seperti mana yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa qala al-'abdu fi jawabihi, kemudian hamba tu menjawab. Hamba tu cakap, ana 'abdun, aku ni hamba je, dia kata. Wa sya'nul 'abd al-'ubudiyah wa huwa ilah, dan pekerjaan hamba ialah menyembah Allah. Maksudnya pekerjaan hamba terima apa Tuhan nak buat. Wa huwa ilah, Allah tu Tuhan. Wa sya'nul uluhiyah la ya'lamu illahu, dan kerja Tuhan tak ada yang mengetahui melainkan dia. Jadi dia tak peduli pun Allah nak masukkan dia dalam neraka ke dalam syurga, sebab dia bukan nak syurga, dia bukan nak neraka, dia nak Allah. Nampak tak? Itu ikhlas. Jadi dia nak Allah, satu dia tak peduli pun. Satu dia kata, aku hamba, kerja aku ialah menghambakan diri aku kepada Tuhan. Allah Tuhan. Allah, kerja dia tak ada siapa pun yang mengetahui melainkan dia. Okey, faraja'a al-malaku ila rabbih, maka kembalilah malaikat tu kepada Tuhannya. Faqala ilahi anta ta'lam as-sirra wa akhfa wa ta'lam ma qalahu 'abduka. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, idza kana hadzal 'abdu. Okey, sekarang malaikat pun datang. Malaikat pun kata dekat Allah, ya Tuhan, anta ta'lam sirra wa akhfa, engkau mengetahui. Wes, duduk di sini. Duduk dekat baba.
Wes dengar lah tu, nanti kan Wes boleh ngajar pula ni. Boleh Wes? Dia malu tu, kau dah sebut nama dia malu. Okay. Mana tadi? Malaikat pun cakap, engkau mengetahui si rahsia dan engkau mengetahui rahsia dan yang terlebih rahsia. Wa ta'lamu ma qalahu 'abduka, dan engkau mesti mengetahui apa yang telah disebutkan, apa yang telah dikatakan oleh hamba kau tadi. Jadi Allah pun jawab, Allah kata, faqala Allah tabaraka wa ta'ala, idza kana hadzal 'abdu ma'a dha'fihi lam yarji' 'anna. Apabila seorang hamba ni tadi berserta dengan dia tu adalah lemah, berserta dengan lemahnya itu, dia tidak berpaling pun daripada menyembah aku, kaifa narji' anhu ma'a karamina. Maka macam mana pula aku nak berpaling daripada dia berserta hal keadaan aku ni adalah pemurah. Faham tak? Maksudnya hamba tadi tu, dia tu bangsat saja. Maksudnya dia tu dhaif je, dia lemah saja. Walaupun dia lemah, dia tak lari pun daripada Tuhan. Dia tak lari pun daripada Tuhan. Sedangkan aku ni pemurah, macam mana pula aku pula nak lari pada dia? Sedangkan kalau pemurah, kalau aku mempunyai harta, lagilah senang nak bagi. Kalaulah orang yang tak ada harta pun dia boleh bagi kerja dia kepada Tuhan, takkanlah Allah yang punya pahala takkan tak boleh bagi ke dia? Itu maksud Allah. Jadi dia kata, isyhadu ya malaikati, maka hendaklah kau saksikan oleh sekalian kamu, wahai malaikat-malaikatku, inni qad ghafartu lahu, sesungguhnya aku telah mengampunkan akan dia. Okey, saya rasa kita berhentilah takat ni dulu. Cuma dia punya kesimpulan ialah Imam Ghazali suruh beramal. Lepas tu bila beramal, niat kita nak Tuhan, niatkan ikhlas tu kita nak Tuhan. Lepas tu maksud beramal tu ialah takut. Jadi bukan sekadar beramal kita tonggang-tonggek sembahyang dan puasa dan zakat dan haji, tapi kita buat segala tonggang-tonggek tadi tu dengan takut. Kita buat zakat, puasa, haji itu sekali dengan takut. Kemudian Imam Ghazali dah ajar tadi, dia kata kita tak ada pun intikad orang masuk syurga dengan amal, dan kita pun mengetahui orang masuk syurga dengan iman. Hanya saja iman yang dikehendaki di Allah Ta'ala tu adalah iman yang sudah diuji, iman yang melalui kesusahan. Sebab tu jangan sangka jikalau kita mudah semua benda, kita dalam keadaan selamat, tak. Dan jangan kecil hati dengan Tuhan. Bila kita tengok susah je hidup, jangan kecil hati. Kenapa orang tu senang, kenapa aku susah? Aku je yang kena susah, aku je yang niaga tak laku, aku je yang sakit. Orang tu niaga laku je, orang tu kebun jadi je, orang tu binatang dia beranak je. Kita tak pula. Jangan macam tu. Sebab bila susah tu, Nabi kata apa dia tu? Ala wa innal jannata huffat bil makarih wa innan nara huffat bil syahwat. Nabi cakap jaga-jaga. Nabi cakap jaga-jaga. Ala wa innal jannata huffat bil makarih. Jaga-jaga, maksudnya beri perhatian. Jannah tu dilingkungi dengan benda yang makarih. Makarih ni benda yang susah-susah, benda yang kita tak suka. Itu syurga dah tu. Wa innal nara huffat bil syahwat. Tetapi benda yang senang-senang, yang santai-santai, yang seronok-seronok je, itu tempat senang nak masuk neraka. Jadi kalau kita susah, binatang kita pun tak beranak-beranak, nak niaga pun susah. Lembu tak beranak, kebau tak beranak, kambing tak beranak. Kita punya ladang pun tak, ladang kita asyik kena hama pula. Orang lain ladang dia elok je subuh, kita pula kena hama pula. Kita niaga ada rugi bersilang-silang, kita rugi untung. Orang tu untung je semua. Jadi kalau dapat susah, sabar-sabar, jangan kecil hati dengan Tuhan. Lepas tu apa? Lepas tu minta, ya Allah, bagilah senang. Kau kan boleh bagi semua. Bagilah aku senang, bagilah pokok aku naik semua, bagilah binatang aku beranak semua, bagilah perniagaan aku maju semua, bagilah duit aku banyak semua. Tapi janganlah kau jadikan binatang aku tipu aku, jangan jadikan perniagaan aku tu tipu aku, jangan jadikan harta aku tu tipu aku. Kan senang je. Kalau waktu susah, terima susah, lepas tu minta senang. Kalau waktu sakit, terima sakit, minta sihat. Kalau doktor cakap ini dah tak boleh sembuh dah ni, tak payah tuan-tuan, minta je sembuh. Tak payah risau, minta je sembuh. Doktor cakap tak boleh sembuh, minta je sembuh. Selagi tuan-tuan belum yakin, selagi tu magic tak berlaku. Selagi tuan-tuan belum yakin dengan Tuhan, selagi tu magic tak berlaku. Saya semalam sembang dengan satu orang. Boleh cerita lagi ni? 20-40 8-40. Satu cerita boleh? Satu cerita. Semalam sembang dengan satu orang. Orang tu meniaga, tak berapa untung. Sebenarnya untung dah sebenarnya, tokek dah orang tu sebenarnya.
Tapi dia berniaga tak berapa untung. Lepas tak berapa untung tu dia cakap macam ni lah. Dia cakap, saya tahu dah, saya takat ni je, dia kata. Dia kata saya tahu dah, saya takat ni je. Itu salah, tuan-tuan. Yang tuan-tuan rasa tuan-tuan takat ni je, itu sebab tuan-tuan rasa usaha tuan-tuan tu yang menjadikan tuan-tuan takat tu. Sebenarnya yang bagi tuan-tuan makan semalam siapa? Kan Tuhan, kan Allah. Yang bagi tuan-tuan rugi tu kan Tuhan. Yang bagi tuan-tuan untung tempoh hari kan Tuhan. Usaha tuan-tuan tu nampak je macam banyak, tak ada apa-apa sebenarnya. Yang jadikan untung tu kan Allah. Jadi kalau yang jadikan untung yang kemarin tu Allah, apa masalahnya kalau Allah nak bagikan keuntungan yang tak pernah tuan-tuan rasa benda tu boleh dapat? Sama juga macam penyakit. Kalau kita sakit tempoh hari, doktor cakap tak ada sembuhnya. Benda tu boleh berlaku. Hanya saja benda tu tak berlaku sebab kita belum yakin. Kita belum yakin. Kalau kita baca kisah ulama, sebenarnya cerita macam tu banyak sebenarnya. Okeylah, wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال سبحانه وتعالى كنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه وسلم أكرمنا يا الله بالفهم وارزقنا العلم والحكمة ونقول برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Mudah-mudahan ya Allah kau makbulkanlah segala permintaan kita berada dan kumohon kepada setiap akhir majlisku. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wal 'afu 'ala italih. Saya mohon maaf atas ketelanjuran waktu. Assalamualaikum warahmatullahi